Pada 12 Mei 1958, penduduk kampung Yinsi di daerah Yuhuatai, Nanjing, China menemui sebuah makam misteri di hutan berhampiran. Bentuknya tidak sama dengan makam tradisional China. Rasa ingin tahu mendorong mereka melaporkan kepada pihak berkuasa. Kajian arkeologi kemudian mendedahkan sesuatu yang mengejutkan. Makam itu milik seorang raja dari Borneo, Sultan Abdul Majid Hassan, pemerintah Brunei yang mangkat ketika berkunjung ke China pada tahun 1408. Penemuan ini bukan sekadar membuka lembaran sejarah Brunei, tetapi juga membuktikan betapa eratnya hubungan diplomatik antara Asia Tenggara dan China sejak berabad-abad lalu. Makam tersebut dikenali sebagai Makam Raja Boni dan hingga kini ia menjadi simbol persahabatan antara dua negara. Jadi, siapakah Sultan Abdul Majid Hassan? Sultan Abdul Majid Hassan, juga dikenali sebagai Maharaja Karna, ialah Sultan Brunei kedua yang memerintah dari tahun 1402 hingga 1408. Baginda lahir sekitar tahun 1379 sebagai putera kepada Sultan Muhammad Shah, pemerintah Islam pertama Brunei. Sultan Muhammad Shah yang asalnya bernama Awang Alak Bertata ialah tokoh penting dalam sejarah Brunei. Beliau memeluk Islam sekitar pertengahan abad ke-14 dan memperkenalkan pentadbiran berasaskan agama. Perkahwinannya dengan Puteri Dayang Pingai dari Johor atau Temasek memperkukuh kedudukan politik Brunei, membuka jalan kepada hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan juga China. Hubungan Brunei-China semakin erat apabila Laksamana Zheng He, pelayar terkenal dinasti Ming, singgah di Brunei dalam ekspedisi maritimnya. Kehadiran Zheng He bukan sahaja menghubungkan Brunei dengan jaringan perdagangan antarabangsa, tetapi juga memperlihatkan betapa strategiknya kedudukan Brunei di rantau Asia Tenggara. Perjalanan ke Nanjing dan Kemangkatan. Pada 20 Ogos 1408, Sultan Abdul Majid Hassan bersama keluarga dan rombongan besar berangkat ke Nanjing untuk menghadap Maharaja Yongle. Kedatangan mereka disambut penuh adat istiadat oleh Kementerian Upacara. Rombongan Sultan membawa hadiah berharga, tali pinggang, cengkerang kura-kura, tanduk badak, emas dan perak. Maharaja Yongle terpesona dengan kebijaksanaan Sultan, lalu menghadiahkan barangan mewah seperti kain emas, payung, kipas dan peralatan istana. Sepanjang berada di China, baginda menetap di Pavilion Huitong, kediaman khas untuk tetamu asing. Namun, selepas lebih sebulan di Nanjing, baginda jatuh sakit. Walaupun doktor istana berusaha merawatnya, Sultan Abdul Majid Hassan akhirnya mangkat pada 19 Oktober 1408 ketika berusia hanya 28 tahun. Dalam wasiatnya, Sultan menyatakan hasrat untuk dimakamkan di bumi China. Maharaja Yongle menghormati permintaan itu, menangguhkan urusan istana selama 3 hari sebagai tanda berkabung dan menganugerahkan gelaran anumerta Gong Shun atau Defren. Baginda dimakamkan di Shizigang, selatan Nanjing, di kawasan yang kini dikenali sebagai Makam Raja Boni. Makam Raja Boni merupakan salah satu daripada hanya 2 makam pemerintah asing di China, selain Makam Raja Sulu di Shandong. Seni bina makam ini unik, berbentuk gundukan bulat dilapisi granit dengan ukiran batu berbentuk jenderil, harimau, kambing, kuda dan pengiring. Batu nisannya bertulis Makam Raja Boni yang setia, merakam jasa Sultan serta layanan istimewa yang diterimanya daripada Istana Ming. Berbeza dengan makam tradisional China, makam ini turut mencerminkan pengaruh Islam, menghadap ke utara dengan Gunung Nishu di kejauhan, dikelilingi pepohon rendang dan sebuah kolam di hadapan. Unsur-unsur ini menjadikan Makam Raja Boni bukan sekadar tapak sejarah, tetapi juga lambang pertemuan budaya antara Brunei dan China. Penemuan semula dan pemulihan. Selepas berabad-abad terbiar, makam ini dikenali oleh penduduk lokal sebagai Hui Hui Fen atau Makam Orang Hui. Pada tahun 1958, kajian arkeologi menemui semula 2 batu bersurat yang rosak, lalu menyatakan bahawa makam tersebut milik Raja Boni. Kerajaan Nanjing kemudian menjalankan kerja pemulihan besar-besaran, membina semula gerbang peringatan, pavilion dan laluan berhala. Pada tahun 1982, makam ini diiktiraf sebagai tapak warisan penting di Jiangsu dan pada 2001, ia dinaik taraf sebagai tapak relik utama di bawah perlindungan negara. Kini, kawasan Makam Raja Boni meliputi keluasan 17 hektar, lengkap dengan Taman Gaya Brunei, Dewan Persahabatan China Brunei, masjid, taman air dan pavilion.
Pada tahun 2006 dan 2008, Puteri Masnah Adinda Sultan Brunei Hassan Bolkiah menghadiri upacara perasmian Dewan serta taman tersebut. Kehadiran kerabat diraja Brunei menandakan kesinambungan hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak 6 abad lalu. Makam Sultan Abdul Majid Hassan bukan sekadar sejarah seorang Raja Brunei yang mangkat di perantauan. Ia adalah bukti bahawa Asia Tenggara telah lama menjadi bahagian daripada jaringan diplomasi dunia. Makam Raja Boni di Nanjing menjadi simbol persahabatan antara Brunei dan China, merentas sempadan masa dan budaya. Hubungan ini menunjukkan bahawa Brunei bukanlah sebuah kerajaan terpencil, tetapi aktif dalam diplomasi antarabangsa. Kehadiran Sultan di Nanjing, penghormatan yang diberikan oleh Maharaja Yongle dan pemulihan makam berabad-abad lalu membuktikan bahawa sejarah Asia Tenggara terikat dengan sejarah dunia. Kesimpulan, hari ini, makam Sultan Abdul Majid Hassan bukan sahaja menjadi tarikan pelancongan, tetapi juga mengingatkan kita bahawa sejarah bangsa kita tidak terhad kepada tanah asal. Ia terpahat di pentas dunia melalui diplomasi, penghormatan dan hubungan yang merentas sempadan. Makam Raja Boni bukan sekadar kubur, ia adalah simbol persahabatan, diplomasi dan sejarah yang menghubungkan Borneo dengan dunia. Siapa sangka, seorang Sultan Brunei abad ke-15 meninggalkan jejak abadi di tanah besar China. Sekian, terima kasih, wassalam.